Adapun azan, dia kata, merupakan satu zikir yang tertentu, yang Islam syariatkan untuk memberitahu tentang masuknya waktu salat yang fardu, dan juga untuk memanggil orang Islam supaya berkumpul melaksanakan salat secara berjamaah. Itu maksud azan, zikir. Maksudnya bila sebut azan ni zikir, maksud azan ni adalah ibadah. Azan ni adalah ibadah. Sebab tu azan ni tak boleh nak main-main. Dulu ada video kan, orang buat azan berduet. Bukan azan berduet. Maksudnya seorang ambil satu rangkap, yang seorang lagi ambil satu rangkap. Seorang sebut Allahu Akbar, yang seorang pula asyhadu an la ilaha illallah, yang seorang pula asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Lepas tu hayya 'alas salah, tukar, rotate. Boleh ke? Tak boleh. Tak sah azan tu. Tak sah. Mengikut 4 mazhab tak sah. Saya ada artikel dalam bab tu. Saya pun tak tahu mula-mula. Jadi bila tengok, pelik ni, kita buka kitab mazhab. Buka kitab mazhab memang tak boleh. 4 mazhab tidak membenarkan, kerana azan adalah ibadah badaniyah. Ibadah tubuh badan, yang memerlukan niat, yang ada lafaz yang khusus. Azan zaman Nabi ni seorang dia buat, Bilal. Maksudnya kalau Bilal azan, Ibn Umi Maktum tak pergi nak ganti, tak ada nak buat berduet dengan Ibn Umi Maktum. Bilal Ibn Umi Maktum dia tak ada nak pergi tukar-tukar, tak ada nak pergi berduet. Tapi kadang-kadang kita ni kreatif. Cuma kita tanya, yang 4 mazhab tak bagi azan ni, ramai-ramai azan maksudnya berduet ni, mana Nabi larang? Cuba tanya. 4 mazhab tak bagi, cuba tanya, di mana Nabi larang buat macam ni? Alasan kita satu lah, zaman Nabi tidak pernah dibuat benda ni. Kalau dia tanya kat kita, mana larangan Nabi, mana Nabi tak ada larang. Tapi jawapan kita dalam bab ibadah bukan nak cari Nabi larang secara khusus. Dalam bab ibadah, cari di mana Nabi buat. Kerana larangan umum dah ada. Apa larangan umum? Wa iyyakum muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Jaga-jaga kamu dengan perkara baru dalam agama. Kerana semua perkara baru itu bid'ah, dan semua bid'ah itu adalah sesat. Semua bid'ah itu adalah sesat. Jadi sebab itu kita kata dalam bab ni tak boleh. Kerana dia ibadat badaniyah, ibadat badan, yang ada zikir yang khusus, yang ditunjukkan oleh muazzin Nabi secara khusus.